Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Bergantung-gantung yang cik. Apa ada ini cik? Nasi ayam, nasi itik, bubur ayam. Okey, saya nak nasi itik satu. Ya. Nasi ayam satu je. Ya saya. Oh, ini nasi dia. Nasi ayam, nasi itik guna nasi sama je lah. Ya saya. Oh, ni dia punya sayur-sayur salad-salad je lah. Ya saya. Fresh setiap hari je lah. Ya. Cik itik ni biasa Cina je pandai buat cik. Yes, Mana sir. belajar ni cik? Cik dulu bekerja di restoran Cina halal 2 tempat. Aha. Main itik je lah. Itik memang orang Cina memang selalu Tapi bukan senang nak bagi dia jadi lembut je. Wow, nampak pun lembut, juicy je. Nanti dalam set dia ada sup, ada kicap semua. ada semua siap. Dalam banyak-banyak bahagian, itik ni bahagian mana paling sedap je? Biasa bahagian Thai. Baik dia. Thai ada. Cik nak tanya cik, kedai kat mana ni cik? Kedai dekat Bukit Sekam berhadapan dengan Japrun Sekam. Buka hari Khamis Jumaat tutup. Hari Khamis Jumaat cuti je lah. tutup. Start daripada pukul apa tu? Start daripada 8.30 pukul 9 lah. Cik sampai 8.30 setting dalam pukul 9. Habis awal tutup awal je lah? Ah, Oh, ni sup-sup dia. Sup. Ada sambal sekali semua kan? dah ada dalam nasi tu. Okey, ni semua berapa ringgit cik? Semua nasi itik 15, nasi ayam RM7. Okey cik, saya try makan dulu cik. Terima kasih cik.